Tak semua ujian tu buruk. Bila putus cinta atau hubungan tu tak menjadi, janganlah terus anggap tu perkara-perkara musibah yang Allah timpakan. Kadang-kadang ujian tu adalah rahmat dari Allah. Allah nak kosongkan ruang hati kita ni dengan melepaskan orang yang memang bukan jodoh kita, bukan calon yang sesuai untuk kita. Sebabnya Allah nak ada satu ruang untuk orang yang tepat masuk ke dalam hati kita ni. Jadi jangan salahkan takdir. Jangan salahkan perkara-perkara yang berlaku. Dan juga yang penting sekali, jangan nak bersedih lama-lama. Janganlah cakap susah nak move on lah, apalah kan. So, anda tetap kena terima hakikat dan anda tetap kena perlu berdamai supaya calon yang baik, orang yang lebih baik dapat masuk ke dalam hati anda dengan lebih mudah lagi. Percayalah, kita kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita yakin Allah ada sediakan calon terbaik untuk kita, insya-Allah Allah akan berikan yang terbaik seperti mana yang kita harapkan. Sekiranya anda kecil, anda belum ada calon yang sesuai untuk jadikan pasangan, jomlah sertai Tirjana Omai. Anda boleh baca testimoni, kisah-kisah cinta, video-video pasangan-pasangan yang dah berkahwin di portal Tirjana Omai. Manalah tahu lepas ni anda baca, anda tengok, anda dapat inspirasi. Mungkin kisah dia lebih kurang sama je dengan anda. Dan juga mungkin tak lama lagi anda pula yang berikan kisah cinta untuk dikongsi kepada orang lain. Join sekarang Tirjana.my.